virus berbahaya di WhatsApp. Okey, hari ni aku dengar dekat radio tentang WhatsApp Gold. Terdapat video yang akan dilancarkan esok dalam WhatsApp dan dipanggil Martinelli. Jangan buka video tersebut. Jika hampa buka, hampa klik dekat telefon hampa, maka tak ada apa yang boleh hampa lakukan untuk membetulkannya. Sebab video tersebut adalah virus yang berbahaya. Sebarkan kepada semua orang. Jika hampa menerima mesej untuk mengemas kini WhatsApp Gold, jangan buka langsung, jangan klik langsung. Jangan nak ambil tahu langsung pasal benda tu. Mereka baru saja mengumumkan bahawa virus ini berbahaya. Dia akan totally rosakkan kesemua data yang ada dalam handphone hampa. Tak kira lah data bank hampa ke, data company hampa ke yang bersimpan, data-data personal. Semuanya akan hancur lebur macam tu sahaja. Sharekan pada ramai orang supaya lebih ramai orang alert. Benda ni orang kata apa? Cukup bahaya. Dan orang kata apa, tak boleh nak diperbaiki oleh mana-mana kedai handphone. Benda ni tak boleh nak buat apa pun. Hampa carilah hackers macam mana pun, dia tak boleh nak baiki. Memang cukup susah nak baiki sebab virus ni memang paling bahaya punya virus. Paling teruk punya virus. Orang kata apa, latest teknologi punya virus. Jadi berjaga-jaga. Share ramai-ramai supaya lebih ramai orang tahu pasal perkara ni. Jangan duk simpan kat hampa je. Harap maklum. Assalamualaikum.